So, hari ni kami balik Kulim. Kami ada job dekat Penang lagi. Sekarang ni misi mencari kuih baku goreng. Dekat Perlis tak pastilah ada orang jual kedok, tapi setiap kali kami balik Kulim, kami mesti akan cari. Ni Okay, thank you. Kuih baku ni dia dah pindah dekat klinik kesihatan Taman Sasih. Wah tu dia buat macam mana? Dia goreng bukan lambu pun, goreng sat saja. Kami dah dapat dah kuih bakar goreng ni. Okey, dah sabar dah mau makan ni, jom kita makan. So, ini adalah yang kami gigit tadi sikit. Ya Allah, cravingnya benda ni. Nampak ni? Jom kita makan. Yang ni lah inti dia, nampak tak? Dia lapik, dia kuih bakul dan dia lapik dengan ubi kayu. Ubi kayu, bukan? Ubi keledek, ubi kayu. Oh, pandai je. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kuih ni sangat-sangat legend weh. Kami beli time sebelum kami kahwin lagi. Sekarang ni dia dah buka dekat depan klinik kesihatan Taman Sasih. Kalau makan panas-panas, dalam dia cayang. Kami ni jenis tak tahan makanan yang panas sangat. Kalau Anas dia boleh makan panas-panas. Last. So untuk hampa yang duduk Kulim nak cari kuih bakar goreng, hampa boleh cari dekat klinik kesihatan Taman Sasih. Di depan tu je, di sebelah padang. Dia ada yang dah goreng sedia dan dia juga ada untuk frozen. Jadi kami dah contact dia nak yang frozen, nak 2 pack. Sebab nak bawa balik Perlis. Sebab kami tak tahu dekat Perlis ada ke tak kuih bakar goreng. Kat Perlis ada ke?